Ni ayah saya, Mak Syarif bin Kassim, umur 93 tahun. Ayah saya ni nak nyanyuk. Okey. Masa satu tahap tu dia teruk lah. Agak teruk lah sebenarnya. Keadaan dia tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak ingat banyak benda. Dia tak boleh nak urus diri dia. Tapi sekarang, selepas saya bagi konsisten makan syuruto selama lebih kurang, okey, ni masuk bulan ketiga dah lah. Perubahan dari segi kesihatan sangat-sangat bagus. Ayah lebih suka menyendiri. Jadi dia punya ingatan tak berapa banyak yang okey lah. Cumanya, kita boleh nampak perubahan tu dari segi dia boleh ingat untuk urus diri dia. Nak pergi kencing kat mana, nak buang air besar kat mana, nak orang kata apa, kat mana nak mandi, tempat tidur dia masih boleh ingat. Perubahan yang lebih ketara sebenarnya selepas makan syuruto ni kulit muka dia. Nampak tak kulit muka ayah saya ni? Kulit ni apa dia? Dak ni nak cerita kulit ayah ni. Dulu kasar, gelap, betul tak? Ayah dulu bukannya cerah sangat. Sekarang ni tengok ni dengan saya ni lebih kurang je. Kalau siapa kenal ayah saya yang dulu ni kan, dia gelap sangat. Dia gelap sangat. Tapi kulit dia sekarang ni kalau boleh pegang ni kan, lembap tau. Nampak tak kulit dia ni? Tak kering tau. Cuba cari tengok kulit orang tua yang lembap. Yang lembap tak kering. Ni kulit ayah saya ni. Tengok tangan dia. Tengok tangan ayah saya ni. Tengok tangan ayah saya ni. Tangan ni kalau pegang ni kan, kalau pegang ni tangan ni lembut ni, lembap ni. Ni kalau orang tua kita buat macam ni kan, kita garing macam ni kan, dia nampak macam putih-putih tau. Dia putih-putih sebab kering. Tapi ni ayah saya makan syuruto selama 3 bulan kan. Kulit dia kalau kita pegang ni kulit dia ni lembap sangat. Ni lembap tau ni. Dan yang saya perasan hari tu atas kepala ayah. Di mana di sini ni. Ni di sini ni dia ada naik benjol. Di sini. Bila saya bagi mandi dia kan, dia akan komplain. Dia kata ni kenapa gatal-gatal ni. Ni di sini ni. Naik benjol besar tapi sekarang ni tak ada dah. Dia jadi macam benda pelik tau kat sini ni. Kita nampak macam berbulu. Macam tak, dia bukannya flat macam ni lah. Tapi sekarang ni nampak kecil je tinggal. Tak tahu benda apa yang tumbuh kat sini hari tu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Kecil ni. Okey. Yang itulah perubahan paling besar. Tuh, nampak tak ayah saya? Umur 93 tahun. So kita yang ada mak bapak yang dah lanjut usia ni kan. Saya nampak sekarang ni umur 90, bukan 90, 70 pun kan. Dah ramai yang memang dia jadi nyanyuk tak boleh kontrol, betul tak? Dia dah start nyanyuk yang teruk lah. Yang setengah tu sampai kena pakai pampers, tak boleh nak urus diri dah. Tapi ayah saya daripada teruk hari tu kan. Hari tu ada satu masa tu kami dah bagi dia pakai pampers. Sebab dia dah, orang kata apa, membuang merata-rata kan. Dia tak ingat banyak benda. Tapi lepas bagi makan syuruto memang cantik. Memang elok. Dia punya, orang kata apa, dia punya pemikiran dia tu jadi okey balik.